Pinang, saya memakai kenderaan Hyundai Matic 1.6. Masalah dia sekarang ni, keseluruhan enjin saya dah maintenance dan saya penukaran satu masalah pada aircon. So, saya menukar aircon tu dengan yang baru, dia punya motor baru. Kemudian apabila kita dah siap, saya bawa dia atas jalan raya. Apabila kita break, dia tak mau mencekam brek tu. Saya tanya pada pemen, apa masalahnya? Dia pun jadi blur pula lah. Sebab kita pergi kedai aircon, dia kata tak boleh. Dia tak tahulah sebab-sebabnya. Jadi saya minta pelanggan tu sebab apa tu. Saya nak cari punca tu, kemudian kita boleh lah pergi ke kedai tu, kita beli barang. Kalau kita tak buat macam tu, bermakna kita pergi sana, dia cakap sini buka, sana sini buka. Saya dah kena banyak kali lah. Minta penjelasan dari Datuk. Assalamualaikum tu. Terima kasih. Salam. Okey. Bila brek kurang cengkaman, dia ada beberapa faktor. Kereta ni dia enjin ada vacuum. Daripada enjin ada satu pipe hitam. Hantar kepada master brake pump. Bila kita angkat je bonet kereta kita, di bahagian depan tu bulat dia pasal macam dulang dan tengah-tengah dia tu ada batang. Lepas tu dia taruh, dipanggilkan reservoir, takung minyak. Takung minyak inilah tempat untuk taruh minyak brake. Dan ada dua pipe yang di depan, pipe yang pergi ke belakang, dan satu pipe nanti dia akan pergi untuk ABS system jika ada ABS. Apabila dia tekan brake, dia rasa tak ada. Kemungkinan tekan brake rasa tak ada. Brake pedal tu keras ke masa kita nak tekan, atau kita tekan keras lembut, atau kita tekan kosong je terus je sampai lantai, atau kita tekan dia macam naik jembatan, bergembik, degedek, lepas tu kosong. Ada macam-macam. Yang penting sekali, pemandu mesti tengok pipe-pipe ni tadi. Memang dia tak pandai, tak tahu. Jadi dia kena tengok brake system itu. Minyak brake penting. Hari ni kena pakai minyak DOT4 atau DOT5 paling bagus. Jadi resetting balik amat penting. Jadi dia kena pergi kepada ECU program, sama ada kereta tu ada ABS ke tidak. Dia tak sebut kan model kereta dia yang tepat. Kalau dia sebut, kita boleh bagi tahu sama ada kereta tu ada ABS ataupun tidak. Okey, makin ramai yang bertanya sebenarnya. Biasa tahu otomatik ni semua orang tertarik kan.